mana ni Gifli? Sekarang guys, aktiviti kita pada malam ni kita akan ke PT, nama dia Warung Mak Kia. Kita akan dinner burger bersabas. Ya. Sekarang ni kita akan beli burger. Kita akan ahli baru. Ini ke dia? Abang besar kas. Ini abang besar kas kita. Siapa gerangan orangnya? Sila perkenalkan diri. Siapa nama? Saya Rahizat, panggil Aizat ataupun Pak Jah. Okey. Ni musik. Sekarang kita dah sampai ke Warung Mak Kia. Perjuangan. Okey. Apa ni kita akan buat? Kita akan makan burger. Burger? Besar. Burger kecil ke? Besar. 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 Berapa ringgit ya? RM24. RM24. Boleh makan sehingga 8 orang. Kirim. Ya. Ini saya benar ni. Ya. Say hi. Hai. Kak Mama ada Mama? Nanti kita kena mendapati tujuan kita datang sini. Bukan parking Kak Mama. Mana kita? Jom. Okay, let's go guys. Let's go. Jauh. Cancel guys. Guys, alhamdulillah kami sudah buat. Alhamdulillah kami sudah kenyang guys. Alhamdulillah kepada plan B. Kami, Sedap guys. Ini dia sedap. kami sudah kenyang guys. Alhamdulillah. Ya, artisan tidak ramai. Kalau ramai cewek sini tak apa. Kalau ramai cewek sini tak apa. Kalau ramai awet tak apa. Oh, ya. Jangan ramaikan semua lagi. Ya, Haikal kata. Nanti tag Haikal. Ada di artisan. Sudah ada. Dan kita orang bersama. Masalah mengumpul. Kalau pada jumpa dengan kumpul, Tapi ni, orang so kalau kau bagi kalau kita tadi sama bakar Malaya 13 lebih. 13 lebih 15 lebih persen Air tak boleh. air ini nasi sambal ini saya punya 16 tu Ambil sensi lagi. Ada 2 ayam kan? oh ya tapi kita tengok yang tu 14 Air RM2. Apa air RM2? Close up sikit mana? oh ini berapa tu Dan menu ni 25. Inilah menu kita malam ni. wah ini orangnya Saya tak nak kedai. bagi saya sambal Tengok. jangan lupa 2 ayam guys Ketul dia order. Niat dia memang nak makan macam mana? Okay guys, kita orang baru dari
Ayam pupuk. Ayam pupuk artisan dekat Taman Bernam. Sedap. Aizat, Tak macam nak mana? datang sumpah kenyang. Kenyang sangat lah. Kena hanya macam rugi pula rasa. Pergi belah kalau Aduh, tak kenyang. nak. Kita ni okay, so far good, not bad. Nanti kita akan mungkin akan repeat dan kita akan cari kedai makan lain pula. Guys, sekarang ni kita berada di pintu harapan UPSI pada waktu malam. Kita bersama Raizat. Apa perasaan lepas dapat masuk UPSI ni? Bersyukur lah sebab tak semua orang terpilih untuk masuk UPSI. Jadi Ada bas. kalau dapat tu kita kena bersyukur lah. Ya, peluang ni bukan semua orang dapat, jadi kita kena buat yang terbaik untuk terus kekal dan grad sini. Begitulah. Mantap. Guys, jadi inilah pemandangan UPSI, gerbang UPSI bila waktu malam. Jom masuk UPSI. Alhamdulillah kita telah kembali ke rumah, iaitu kasih selepas dibantai oleh ayam gepuk artisan. Okay. Terima kasih. Dah. Bye bye. Jumpa dah next video. Yeah.